Kalau nak tengok daripada fizikal dia, nampak okey je, tak putus tak apa. Cuma untuk mengelakkan masalah temincing ni berbunyi. Okey? Temincing ni boleh mengalami masalah berbunyi. Sekiranya apa yang terjadi disebabkan temincing ni dia merenggang lah, dia memanjang sedikit. Selain daripada memanjang, kalau korang tengok kat sini dia ada damper. Cuba tunjuk cik damper ni. Okey, dia ada jalur yang korang tengok ni. Okey, jalur ni sebenarnya datangnya daripada ni rantai ni. Dia duduk macam ni lah. Duduk macam tu. Ni geseran ni. Geseran ni guys. So secara tak langsung damper ni makan lah. Kalau kita tengok ada longkang cik, nampak longkang ni kan? Nampak kan? Yang ni pun makan ni. Makan dalam ni. Berkuku, bertakok dengan kuku ni. Okey? So secara tak langsung untuk temincing one set lah. Temincing one set sekali dengan dia punya tensioner dia. Damper ke tensioner lebih kurang dia penuh.